Manusia ini ialah dia ada karamah insaniah dia ada dignity, seperti mana yang terkandung dalam maksud membangun negara madani ini, iaitu yang nak diangkat ni ialah martabat harakat manusia, disebut karamah insaniah. Yang nak dibina ni ialah dengan izin the human dignity. Karamah insaniah itu yang manusia ini ialah dia ada karamah insaniah dia ada dignity, ada harga diri, kan? Manusia ini disebut sebagai khalifah di muka bumi. Madani membawa maksud nak membangun peradaban, ketamadunan. Jadi yang boleh membina peradaban, yang boleh membina tamadun, yang boleh menyumbang kepada pembinaan negara bangsa ini ialah orang yang ada dignity, yang bermaruah. Minda tok abah, pandangan berharga, bangkit